Anjing tembak tuannya sendiri. Seekor anjing telah menembak tuannya secara tak sengaja selepas anjing itu melompat ke atas katil dan secara tidak sengaja menyebabkan senjata api melepaskan tembakan di dalam sebuah rumah di Pennsylvania, menurut pihak polis. Menurut Jabatan Polis Shillington, pegawai telah dipanggil ke sebuah kediaman di Blok 300 State Street sekitar jam 11.13 malam pada hari Selasa, 11 November 2025, selepas menerima laporan mengenai kejadian tembakan. Apabila pegawai tiba di lokasi, polis berkata mereka mendapati seorang lelaki berusia 53 tahun mengalami kecederaan tembakan di bahagian belakang. Lelaki itu berada di lantai tetapi masih sedar. Pegawai memberikan bantuan sehingga pasukan perubatan kecemasan EMS tiba dan mengambil alih, menurut polis. Lelaki itu kemudian dibawa ke hospital dan segera menjalani pembedahan bagi merawat kecederaannya. Siasatan polis mendapati lelaki tersebut sedang membersihkan senjata api dan meletakkannya di atas katil. Dia kemudian duduk di atas katil. Ketika itu, salah seekor anjingnya melompat ke atas katil dan menyebabkan senapang patah itu melepaskan satu das tembakan ke bahagian belakang tubuhnya. Polis berkata lelaki itu dan anak lelakinya merupakan satu-satunya penghuni rumah ketika kejadian bersama 2 ekor anjing. Anak lelakinya tidak berada di dalam bilik yang sama sewaktu insiden berlaku. Sekian, terima kasih. Wassalam.